Zizan. Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, aku minta maaf sangat-sangat aku buat reaction ni sangat-sangat lambat. Sebab malam semalam trailer ni keluar dan masa tu aku ada dekat premiere tiket sala kan. So, jom kita tengok dulu trailer terbang. Aku tak tengok lagi ni, aku simpan. Hakim ada tunjuk kat aku tapi aku macam blur, tak nampak. Kita tengok lagi sekali untuk terbang. Official trailer bakal di Pawagam 17 September 2026. You guys ready? 3, 2, 1. Dalam rally ni kita tak kena perfect. Kalau driver tu takut-takut, memang tak ke mana lah. Number one ni suara tu. Number one. Oh boy. Saga ada henyak macam tu. Korang aku masuk balik rally kan? Macam tengok cerita Tamil pula. Tu Ajit Singh kan? Oh, Karamjit Ajit. Macam F1 punya ni Dia bakal jadi driver kita. Kau suruh Rahmat Saleh Kerek tu buat. Abang buat kerja racing? Jet, 2 hari. On. Aduh, Zizan ni. Kau ni kau driver apa? Aku tak faham lah. Jiwa sendiri tak ada. Ada jiwa pun boleh selamatkan. Oh, dia dengan Jack Tan jadi ni co-driver dia. Driver Samseng, engineer budak kampung. Tim kau tu siapa? Oh, macam F1 punya storyline lah. Kau ingat pasal kawan tua. Tapi ni based on true story. Promise me something. Karamjit Singh You kan. win your war, and I will win mine. Oh, Kau fikir nyawa dia tu. ini in reality memang wife dia. Of course kan, takkanlah dia nak tokoh tambah ke apa kan. Tim Tahun Irfan Zaini dan Mim Zizan Razak. kita tak boleh beli. Habiskanlah PRC. Make us proud. Aku tak sabar scene racing ni. Literally terbang, Mat. Mr. Richard, the engine sound is wang. It's not wong. Zizan. Serius lah, 4DX. Ui, serius lah. Aku rasa macam dah lama gila filem Malaysia tak ada feature dalam, hall-hall yang special ni. 4DX ni, wah. InsyaAllah, nanti aku akan tengok. Gila bah, be best tu. Hopefully, sebab bila kau integrate 4DX, usually macam Spider-Man Brand New Day lah, dia punya, sequence dia perlulah tally dengan filem, dengan seat. So, tengok trailer tadi, aku tengok macam tak banyak racing sequence. Hopefully the film itself banyak gila racing sequence. Jangan letak expectation rendah sikit. Cerita Malaysia kan. But aku tak sabar nak tengok cerita terbang ni. Sebab dia adaptasi daripada kisah benar. Kita punya top rally driver Karamjit Singh. Apa pandangnya guys tentang trailer terbang Arhan Chiu Kengguan. Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel PR Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang datang. Thank you.